Hello guys, balik lagi bersama saya Bes dari Jom Sembang Info. Hari ini kita akan bercerita tentang satu pasukan tentera yang nampak macam datang dari filem science fiction tapi sebenarnya wujud di dunia nyata. Pasukan ini bukan sekadar menjaga bumi tetapi menjaga angkasa lepas. Mereka dipanggil Space Force. Bila dengar nama Space Force, ramai terus fikir tentang alien, kapal angkasa laser ataupun askar futuristik lawan makhluk asing di bulan. Tapi hakikat sebenar jauh lebih serius. Space Force ialah cabang ketenteraan rasmi Amerika Syarikat yang ditubuhkan untuk melindungi kepentingan mereka di angkasa. Dalam dunia moden hari ini, siapa yang menguasai angkasa, dia boleh menguasai teknologi, komunikasi dan mungkin juga peperangan masa depan. Space Force secara rasmi ditubuhkan pada 20 Disember 2019 oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Ia menjadi cabang ketenteraan ke-6 negara itu selepas Army, Navy, Air Force, Marine Corps dan Coast Guard. Penubuhannya mendapat perhatian seluruh dunia sebab ramai orang rasa idea tentera angkasa kedengaran pelik dan terlalu futuristik. Ada juga yang jadikan ia bahan lawak di internet. Tetapi sebenarnya sebelum Space Force diwujudkan, Amerika sudah lama mempunyai unit rahsia yang mengurus operasi satelit, sistem GPS dan pemantauan ancaman dari angkasa. Semua teknologi moden hari ini sangat bergantung kepada satelit, telefon, internet, aplikasi map, transaksi bank dan sistem ketenteraan, semuanya menggunakan satelit di orbit bumi. Bayangkan kalau satelit ni diserang atau dimusnahkan, dunia boleh jadi huru-hara dalam beberapa jam saja. Sistem komunikasi boleh lumpuh, GPS hilang dan operasi tentera boleh gagal sepenuhnya. Disebabkan itu, Amerika mula melihat angkasa sebagai medan peperangan baru. Tugas utama Space Force bukanlah menghantar askar ke planet lain. Mereka sebenarnya fokus kepada operasi pertahanan dan keselamatan angkasa. Antaranya ialah mengawal satelit tentera, mengesan peluru berpandu musuh, memantau objek asing di orbit bumi dan melindungi sistem angkasa daripada serangan cyber. Antara teknologi paling penting yang mereka jaga ialah sistem GPS global milik Amerika. Sistem ini digunakan hampir seluruh dunia. Kalau GPS diganggu, kapal terbang boleh sesat, kapal laut hilang arah dan sistem ketenteraan moden boleh lumpuh. Space Force juga mempunyai pusat pemantauan khas yang sentiasa melihat ribuan objek di angkasa. Di orbit bumi sekarang terdapat ribuan satelit dan berjuta serpihan kecil hasil letupan atau kemalangan angkasa lama. Serpihan kecil ini sangat berbahaya kerana ia bergerak terlalu laju. Kalau terkena satelit penting, kerosakan besar boleh berlaku. Selain itu, terdapat kebimbangan bahawa negara seperti China dan Rusia sedang membangunkan senjata anti-satelit. Senjata ini direka khas untuk memusnahkan satelit musuh. Pada tahun 2021, Rusia pernah melakukan ujian peluru anti-satelit yang menyebabkan letupan besar di orbit dan menghasilkan ribuan serpihan berbahaya. Dunia mula sedar bahawa peperangan angkasa bukan lagi imajinasi. Ahli Space Force dipanggil Guardians. Nama ini dipilih untuk menunjukkan mereka sebagai penjaga keselamatan angkasa. Uniform mereka juga nampak moden dan berbeza daripada tentera biasa. Ada yang kata ia macam pakaian dalam filem sci-fi. Walaupun Space Force nampak canggih, banyak operasi mereka sebenarnya sangat rahsia. Ramai percaya mereka memiliki teknologi yang tidak diketahui umum. Ada teori konspirasi mengatakan Amerika menyembunyikan projek senjata angkasa, kapal eksperimen dan sistem pertahanan rahsia. Salah satu misteri yang sering dikaitkan dengan Space Force ialah pesawat angkasa tanpa pemandu bernama X-37B. Pesawat ini boleh berada di orbit selama berbulan-bulan tanpa diketahui misi sebenarnya. Kerajaan Amerika hanya mengatakan ia digunakan untuk eksperimen teknologi angkasa, tetapi ramai percaya ada operasi rahsia dijalankan. Ada juga yang percaya bahawa pada masa depan, manusia mungkin akan membina pangkalan tentera di bulan atau planet lain. Jika itu berlaku, Space Force mungkin menjadi pasukan utama yang menjaga kawasan tersebut. Filem dan permainan video yang dulu nampak mustahil kini perlahan-lahan menjadi realiti. Namun begitu, kewujudan Space Force juga menerima kritikan.
Ada yang menganggap kerajaan Amerika membazirkan berbilion dolar untuk projek yang belum tentu diperlukan. Tetapi penyokong mereka percaya ancaman di angkasa semakin serius dan dunia sedang memasuki era baru peperangan teknologi. Hakikatnya, angkasa hari ini bukan lagi tempat kosong yang sunyi. Ia sudah menjadi kawasan strategik yang dipenuhi satelit, teknologi dan persaingan kuasa besar dunia. Negara yang gagal melindungi aset mereka di angkasa mungkin akan ketinggalan jauh pada masa depan. Jadi itulah kisah tentang Space Force, pasukan tentera moden yang menjaga peperangan masa depan dari angkasa lepas. Dari satelit rahsia, ancaman peluru berpandu hinggalah teori konspirasi teknologi tersembunyi, semuanya menjadikan Space Force antara organisasi paling misteri di dunia hari ini. Kalau korang suka cerita macam ni, jangan lupa like, share dan follow Jom Sembang Info. Saya Bez dan kita jumpa lagi dalam cerita menarik selepas ini.